Ini gambar sambal pecah telur simple. Kuali dah panas, letakkan minyak. Okay, ini letak tambah putih lah. Mana kaca. Kaca bersama jadi brown-brown macam ni. Letakkan bawang merah yang tadi kisar. Ini kaca. Ini letakkan cili kisar. Letakkan nak pedas, letak banyak. Ini kaca lagi. Bagi sampai dia kering macam minyak. Kemudian letakkan air. Okay, dah jadi dia dah nampak macam menggelekat tu. Letak keras sos cili, sos tiram. Angkat dalam macam 1,5 macam tu. Ini kaca lagi. And lepas tu korang boleh perasakan dia dengan rasa letak sedikit garam dan sedikit cukup rasa. Ini kaca. Ini letakkan telur. Ini biarkan ending dah siap. Yes.